1963 dari 3 negara merdeka. Persekutuan Malaya yang merdeka pada 1957 dari Inggeris, Sabah dan Sarawak merdeka pada 11 September 1945 dari Jepang. 11 September 1945 tarikh rasmi ataupun hari Jepang menyerah kalah dalam Perang Dunia yang Kedua ataupun Perang Pasifik. Guru dan pensyarah perlu disekolahkan semula. Sejarawan perlu balik ke perpustakaan dan arsip, buat balik penyelidikan. Bayangkan mereka mengajar bahawa pada 2021 Malaysia menyambut Hari Kebangsaan yang ke-64. Merujuk pula kepada 31 Ogos. Apakah ini betul dari segi fakta? 68 tahun dahulu Malaya merdeka dari Inggeris, bukan Malaysia. Malaysia tidak pernah dijajah, maka bagaimana negara yang tidak pernah dijajah memperolehi kemerdekaan? Merdeka dari siapa? Dari apa? Kesalahan fakta ini perlu diperbetulkan agar generasi muda tidak keliru mengenai sejarah Malaysia. Dalam banyak webinar yang saya perhatikan dan setengah sempat ikuti juga yang berlangsung dalam bulan Ogos, iaitu bulan sambutan Malaya Merdeka, dan juga bulan September, bulan pembentukan Malaysia. Banyak perbahasan tertumpu kepada huraian akta dan artikel dalam perlembagaan. Seperti juga profesor yang dah sebut tadi, tuntutan royalti minyak, gas, tuntutan kuasa otonomi dan bermacam-macam lagi. Pada pandangan saya, perbincangan seumpama ini tidak akan membawa kita ke mana-mana. Kita berbincang dalam konteks Sabah dan Sarawak pincang disadvantage. Kerana bila kita bercakap tentang kuasa 125 kerusi majoriti Parlimen Melayu Semenanjung mengatasi kerusi 25 daripada Sabah dan juga 31 kerusi daripada Sarawak. Dan kalau dijumlahkan bersama pun, sebagaimana sudah disebut oleh Profesor Faruqi tadi, ini tidak boleh menghalang apa-apa sahaja yang mahu dibulldoze oleh orang Melayu daripada Semenanjung. So jadi perbincangan undang-undang tak membawa kita ke mana-mana, tak akan mengembalikan apa-apa kepada sesiapa. Itu pandangan saya. So justru ke mana perbincangan akan membawa kita jika rundingan perlu diadakan bagi memperjelaskan isu, cabaran, masalah berkaitan dengan pelanggaran Penjajian Malaysia 1963 yang merupakan ikatan keramat menubuhkan ataupun mewujudkan Persekutuan Malaysia yang terdiri daripada 3 wilayah, Malaya, Sabah, Sarawak, tanpa Singapura lah, satu jika Singapura. So 3 wilayah patutnya tiga lah, satu, bukan 13 di dalam Malaysia tadi. So jadi itu juga masalah sejarawan, masalah guru yang mengajar sesuatu yang interpretasi